Assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku. Hari ni aku nak sembang santai ya, pasal seorang pemain bola sepak, pasal seorang manusia yang nama dia kalau disebut berdiri bulu roma mat. Mokhtar Dahari ataupun lebih glamour orang panggil Super Mok. Kalau hampa tanya aku, siapa pemain Malaysia yang paling power sepanjang zaman, confirm aku akan jawab Mokhtar Dahari. Yang ni bukan sembang kosong, yang ni sembang pasal fakta sejarah dan perasaan cinta akan Malaysia. Okey again, Mokhtar ni lahir pada tahun 1953 di Setapak KL. Time dulu mana ada IG, mana ada Facebook. Main bola tu lah hiburan paling best dulu. Masa budak-budak dulu, Mokhtar ni memang dah terror dah. Dia main bola dulu, main dekat atas padang, main dekat jalan tar, tak kena kasut pun ada. Laju dia tu jangan cakap lah. Kalau dulu budak-budak main bola macam jogging lah, tapi kalau Mokhtar ni main bola macam kena ligan dengan mok dia. Bayangkanlah, daripada kecil orang dah nampak dah yang Mokhtar Dahari ni memang special sikit. Kenapa orang panggil dia Super Mok? Bukan dia pakai sependek ke ulak macam Superman tu, tapi disebabkan dia punya stamina, dia punya shooting, dia punya larian laju tu memang luar biasa kan. Orang kata kalau Mokhtar ni lari, defense tu pakai tengok asap kat kasut dia je. Pernah ada cerita dulu Mokhtar ni pernah lari bawah 11 saat 100 meter. Memang laju lah dia ni. Dan tendangan dia memang padu lah. Kalau penjaga gol pun memang cuak lah kalau Mokhtar Dahari ni shoot bola. Ada bola Mokhtar Dahari ni shoot kena palang, bergegak palang tu bunyi kuat macam kilat tu. Kalau zaman lalu ni, aku rasa Night Kung Fu akan buat kasut limited edition Super Mok. Silap saya dia boleh jual 1000 sepasang. Confirm soal. Mokhtar ni bukan jago kampung je, tapi dia ni bawa nama Malaysia ke pesada dunia. Antara momen paling padu iaitu pada tahun 1975 Malaysia belasah Arsenal 2-0. Dan tu Mokhtar Dahari garingkan 1 gol. Arsenal tu kot bukan tim kampung sebelah. Arsenal dulu memang bukan cak ayamnya. Masa tu wartawan Mat Saleh pernah cakap yang Mokhtar ni boleh main mana-mana kelab besar kat England. Lepas tu pada tahun 1977 Mokhtar Dahari skor 1 gol lawan dengan tim England B. Dia lari daripada tengah padang, dia potong semua orang, lepas tu dia jadikan gol. Hampa bayanglah macam Messi yang potong 5 orang lepas tu skor. Tapi yang ni Mokhtar, bukan Messi. Yang ni produk buatan Malaysia. Kalau masa tu lah ada TikTok, ada IG, aku rasa gol tu boleh viral dekat England, dekat Brazil. Yang ni satu benda yang buat Mokhtar ni lain daripada yang lain. Dia ni dapat tawaran kot. Bukan tawaran kelab-kelab cikai, tapi Real Madrid. Hampa bayangkanlah kelab sebesar Real Madrid tu boleh offer dekat dia main. Tapi Mokhtar ni tak mau, dia nak main untuk Malaysia je. Apa bayangkanlah kalau budak-budak luar ni main sukan C pun dah belagak macam ni kat UAE. Mokhtar ni steady, dia ni memang patriotik, dia cintakan negaranya lebih daripada segala-galanya. Kalau kita ada 10 orang macam Mokhtar Dahari ni, memang confirm lah Malaysia boleh pergi Piala Dunia tu. Bukan setakat power kat padang, tapi luar padang pun Mokhtar Dahari ni jenis hamba. Dia ni tak berlagak, dia tak sombong pun. Dia bukan jenis masuk TV untuk tunjuk kereta mewah, bukan tunjuk rumah besar. Dia ni simple je. Dan ada orang jumpa dia, Mokhtar Dahari ni lepak dekat warung kopi. Dia buat macam orang biasa je. Kalau budak-budak main minta sign, dia layan. Dia tak sombong pun dengan orang biasa. Sampai orang kata yang Mokhtar ni makin terkenal, makin tunduk kepala dia. Mokhtar ni lain, dia ajak kita kalau kita glamour pun bukan alasan kita untuk lupakan asal usul kita. Tapi hampa kena faham, tak semua cerita tu akan berakhir dengan happy ending. Mokhtar ni pada tahun 1982 dia dah mula sakit. Dia ni ada satu penyakit, iaitu penyakit motor neuron. Kalau hampa nak tahu, motor neuron tu membuatkan badan hampa makin lama makin lemah. Mokhtar Dahari ni cuba lawan, tapi apakan daya, ajal maut semua di tangan Tuhan. Pada tahun 1991 pada umur 37 tahun, Mokhtar Dahari kembali ke rahmatullah. Bagi aku, umur 37 tahun tu memang muda. Sejak daripada peristiwa tu, Malaysia telah kehilangan permata yang aku rasa takkan jumpa sampai bila-bila. Sebab itulah sampai sekarang, walaupun Mokhtar Dahari dia tak ada, tapi nama dia tetap hidup. Super Mok ni bukan sekadar pemain bola, tapi dia ni lambang kerja keras, lambang kesetiaan, lambang cinta akan negara. Bagi aku, untuk budak-budak muda lah ni, kalau hampa nak cari idola, carilah macam Mokhtar. Aku rasa tu je aku untuk video aku kali ni. Hampa boleh like, hampa boleh komen, hampa boleh subscribe video aku. Dan kalau hampa nak aku cerita pasal pemain-pemain, hampa boleh komen kat bawah.